Goba kecil, sederhana dan besar. Mana yang lebih untung? Dalam tangan saya ni ada 3 kategori goba. Goba bersaiz kecil 5 gram, goba bersaiz sederhana 50 gram dan goba bersaiz besar 250 gram. Walaupun keturunannya sama, ketiga-tiga goba ni berikan keuntungan yang berbeza dalam simpanan emas. Kenapa? Jom Syah terangkan. Pertama, spread value. Lagi kecil, lagi lambat untung. Spread value ialah perbezaan antara harga beli dan harga jual semula kepada public gold. Semakin kecil goba, semakin tinggi spread value. 5 gram, 9% spread value. 50 gram, 7.5% spread value. 250 gram, 6% spread value. Semakin rendah spread value, semakin cepat anda dapat keuntungan dalam simpanan emas. Kedua, gold premium. Gold premium ialah kos upah untuk setiap goba. Goba 5 gram, premiumnya RM10. Jika simpan 5 gram sebanyak 50 keping, untuk dapatkan 250 gram, jumlah premiumnya RM500. Tapi jika beli terus 250 gram, premiumnya hanyalah RM100. Maksudnya, goba besar lebih jimat dan berikan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Jadi, mana yang lebih baik? Ia bergantung kepada matlamat simpanan emas anda. Goba kecil 5 gram ataupun 10 gram sesuai untuk simpanan pendidikan anak-anak ataupun persaraan kerana lebih mudah untuk dijual sedikit demi sedikit. Goba besar 100 hingga 250 gram lebih sesuai untuk bayaran besar seperti beli tanah ataupun kereta secara tunai. Kerana ia dapat maksimumkan keuntungan dengan spread yang lebih rendah. Mula simpan emas hari ini. Jika anda nak mula menyimpan emas dengan cara yang lebih strategik dan menguntungkan, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Tepuk follow.